Assalamualaikum, saya wartawan cilik anda, Afia. Hari ini kita akan interview murid-murid dan cikgu-cikgu. Jom. Soalan kita bagi murid-murid hari ini ialah kalau diorang dapat jadi cikgu, apakah pesanan mereka bagi murid-murid? Assalamualaikum Fairah. Salam. Kalau Fairah jadi cikgu, apakah pesanan Fairah bagi murid-murid? Kantin tu tempat makan, bukan tempat lari. Habis tu tadi Fairah lari buat apa? Tadi murid, sekarang cikgu. Boleh Humairah, kalau Humairah dapat jadi cikgu, apakah pesanan Humairah kepada murid-murid? Kalau cikgu bagi kerja sekolah, buatlah cepat. Janganlah buat last minute. Kalau korang jadi cikgu, apakah pesanan korang bagi murid-murid? Ada lagi penting daripada ilmu. Kalau korang jadi guru, apakah pesanan korang bagi murid-murid? Saya tak nak dari guru, saya nak dari polis. Apakah pesanan anda kepada murid jika anda menjadi cikgu? Kalau nak pergi kantin tu janganlah berlari. Kan jatuh ni cikgu susah. Belajar elok, nanti bila besar dapat kerja yang hebat-hebat. Pokok-pokok kalau awak jadi cikgu, apa pesanan awak? Oh situ, salah. Kalau awak jadi cikgu, apakah pesanan kamu bagi murid-murid? Sebagai cikgu, pesan saya jangan bawa barang-barang tak elok ke sekolah. Apakah pesanan anda kepada murid-murid jika anda menjadi guru? Belajar sungguh-sungguh, insya-Allah nanti akan berjaya. Belajar sungguh-sungguh dan banggakan ibu dan ayah. Alfa, kalau awak jadi cikgu, apakah pesanan awak bagi murid-murid? Belajar supaya jadi macam saya. Okey dek, kalau adik jadi cikgu, apakah pesanan adik bagi murid-murid? Belajar jangan makan dalam kelas. Kalau korang jadi guru, apa pesanan korang kepada murid? Jangan bising. Betul rotan. Jangan pergi tandai lama-lama. Cari dalam tu. Saya akan kata, jangan sembang. Kalau sembang, kamu bayarkan suruh diorang buang sampah di tempat yang disediakan. Kalau kamu dapat jadi cikgu, apakah pesanan korang bagi murid-murid? Belajar rajin-rajin, jangan putus asa untuk berjaya. Sama juga, belajar rajin-rajin dan terus bersuara, stay fighting. Terima kasih. Kak, jika anda menjadi guru, apakah pesanan anda kepada murid-murid? Murid-murid perlu maju jaya, berjaya dunia akhirat. Awak pula? Kena belajar rajin-rajin, kalau tidak macam mana nak berjaya. Abang, kalau abang jadi guru, apa pesanan abang kepada murid-murid? Pesanan saya suruh mereka diam supaya tak bising. Abang macam tu ke Kak Ilah? Ya. Jika anda menjadi guru, apakah pesanan anda kepada murid-murid? Kalau saya jadi guru, jika cikgu tengah mengajar, jangan main-main dengan bersembang dekat belakang. Kalau Aryan jadi cikgu, apakah pesanan Aryan bagi murid-murid? Jangan nakal dekat sekolah. Okay, terima kasih. Awak. Kalau awak jadi cikgu, apakah pesanan kamu bagi murid? Terima kasih. Salam you.